Bila borak pasal position centre back ni, sebelum ni kita selalu kaitkan dengan dua benda. Satu cerita pasal tinggi, and then satu lagi cerita pasal strength. Dua-dua dia kena solid. 10 ataupun 20 tahun lepas, kita susah nak jumpa centre back yang selalu kita kaitkan dengan speed. Maybe ada, tapi jarang kita jumpa. Dalam 10 tahun yang last ni, dah mula nampak benda ni memang jadi satu benda yang besar. Especially untuk centre back. Antonio Rudiger, daripada zaman dia dekat Chelsea, sebelum tu dekat Roma, and then bila pergi Real Madrid, tiap kali dia turun padang, dia punya speed tu memang jadi dia punya barang. Sama juga dengan Alessandro Bastoni. Kalau kau tengok game dia dekat Inter, bila dia pair dengan Acerbi sebelum ni, ataupun centre back yang lain dekat dalam skuad Inter tu pun, memang speed memang terarah kepada Bastoni ni. Tu sebab boleh tolong Inter sampai pergi final UCL season pass. Final tu kita tahulah kena titik. Kalau nak cerita yang muda sikit, tu dekat Barcelona tu, Pau Kubasi sekarang, member punya speed boleh tahan juga. Jadi minggu ni kita dengarlah sikit cerita pasal centre back yang memang betul-betul ada speed. Mamat ni datang daripada Belanda, tapi buat nama dekat Jerman, and now dekat England dia jadi pemain paling laju dalam Liga Perdana Inggeris. Jangan lupa, career dia sebenarnya bukannya start as centre back pun, member start main winger. Dah nampak kan kenapa member laju. Kalau sebut nama Mickey van der Ven, automatik kita akan terbayang seorang player yang selalu gol dia datang daripada header. Tambah pula, baru-baru ni, dia baru je skor 2 gol waktu lawan Everton hari tu. 2 gol tu pula datang daripada header. Kenyang point fantasy waktu tu. Clean sheet, 2 gol, extra point. Bila fikir balik, ralat, tak letak dia captain minggu tu. Asal-usul Van der Ven ni datang dari utara Belanda. Anak Bianca Huygens dan juga Marcel Van der Ven ni memang lahir kat Wormer dan membesar pun dekat situ. Dari kecil, dia memang spend hidup dia dengan mak ayah. Dan satu lagi adik-beradik perempuan, nama dia Kaya. Kebetulan, ayah dia dulu asalnya pegawai polis dekat Belanda sebelum decide untuk tukar bidang and kerja dengan stesen TV. Jadi, untuk disiplinkan anak dia ni bukan benda yang payah pun untuk bapak dia. Mickey van der Ven ni, daripada start umur 6 tahun, dia dah start berjinak-jinak dah dengan macam-macam sukan. Termasuklah juga bola sepak. Bagusnya dia ni, waktu kecil pun, dia dah start main dengan orang yang umur atas dari dia. Lahir dengan bakat, dia punya speed atas padang tu pun, memang dari awal coach dan juga parents dia, dah mula nampak. Kalau dalam pendidikan, Van der Ven punya memang lain daripada anak-anak kecil yang normal kat Wormer tu. Bukan lain apa pun, maksud aku, dia tak pergi sekolah biasa lah. Masa umur 6 tahun sampai 12 tahun, parents dia dah hantar pergi join satu akademi bola sepak dekat Wormer, which is WSV 30. Memang main position centre back, tapi kat situlah juga dia mula main as a left winger and score banyak gol. Dipendekkan cerita, dia stay dengan WSV 30 tu sampai 2013 sebelum pindah pergi tim belia untuk Volendam. Awal-awal dia sampai Volendam tu, situasi memang payah sikit. Ada report kata kelab tu siap bagi tahu dia yang Van der Ven ni boleh tinggalkan tim sebab peluang untuk dia terhad. Tapi bila sampainya seorang manager, nama dia Wim Jong, nasib Van der Ven terus berubah. Dia dapat kontrak offer, and selebihnya orang ramai mula nampak potensial yang dia ada. Dalam tempoh 6 bulan, nasib Van der Ven ni memang betul-betul bertukar. Daripada pemain yang betul-betul banyak berharap, sampailah dah jadi regular player untuk tim tu sendiri. Sepanjang dengan Volendam, almost 50 game yang dia dah main. Antara achievement yang paling besar untuk dia waktu tu, sempat rasa Golden Boot Award waktu dengan klub yang base kat utara Amsterdam tu. Sebenarnya bukan kata Golden Boot je, Captain Armband pun jadi Van der Ven punya waktu tu. Tu yang terus dapat serap pergi senior team. Lepas dah 2 season dengan senior team Volendam, Van der Ven dapat offer untuk join kelab Jerman, Wolfsburg. Lepas 2 kelab ni dah nego, finally Mickey van der Ven pun pindah pergi Jerman. Transfer fee 3.15 juta pound waktu tu memang kira tinggi sebenarnya kalau diikutkan untuk pemain yang pindah daripada Volendam. Perpindahan dia join Wolfsburg waktu tu memang ramai yang terkejut sebab kelab sudi nak bayar fee yang tinggi macam tu. Tapi disebabkan manager waktu tu, Mark van Bommel, yang memang asal dari Belanda and maybe lagi nampak potensial dia, transfer tu pun jadi kenyataan. Masa nak sign, ramai yang persoal. Bila dah sign pula, macam-macam hal pula yang jadi. Nak dijadikan cerita, Van Bommel kena sack lepas 13 game. Tambah pula, first season Van der Ven kat situ pun tak cantik dia punya progress disebabkan injury. Jadi, untuk sepanjang musim 21-22, dia cuma dapat main 5 game je. Sampailah Niko Kovac datang ke Wolfsburg, lagi sekali nasib dia berubah. Pair dengan Maxence Lacroix, Van der Ven memang menonjol dengan cara dia sendiri. Untuk centre back, dia tak ada langsung dalam list top 10. Untuk tackles ke, block shots ke, and even tak ada duduk dalam top 40 pun untuk perebutan bola udara dalam Bundesliga. Tapi, kalau aspek dribbles, dia duduk list paling tinggi untuk centre back. And then, kalau kira dalam team pula, dia top 3 untuk centre back yang buat true pass waktu
betul attacking. Paling gabak, dia duduk dalam top 10 player yang paling laju dalam Bundesliga untuk musim 22-23. Dia share speed 35.97 km sejam dengan Randal Kolo Muani dan juga winger Dortmund yang ada kat Chelsea sekarang, Jamie Gittens. Kolo Muani dengan Gittens tu dah sah-sah lah winger. Yang member ni centre back. Kalau fikir logik memang tak masuk akal. Centre back punya speed nak banding dengan winger. Tapi itulah yang jadi. Dia duduk dalam top 10 untuk player paling laju season tu. Sebab tu masa 2022 punya World Cup dia dapat call up pergi Qatar. And in fact sebenarnya sebelum tu lagi dia dah jadi captain dah untuk national team Belanda untuk under 21 waktu Euro punya tournament. Bila dengar cerita pasal Van de Ven pergi Tottenham ni, ada benda yang aku rasa tersentuh sikit. Value seorang kawan. Yalah, zaman sekarang ni kawan banyak makan kawan. Yang bukan kawan makan kita tak rasa. Yang kawan makan kawan ni, yang ni yang lagi bahaya. Masa Mickey Van de Ven pindah pergi Tottenham, dia ada pilihan untuk pilih nombor dia sendiri. And waktu tu dia minta nombor 37. Punca dia, benda tu tribute untuk kawan baik dia, Dimitri. Kisahnya masa umur 15 tahun, Dimitri tu meninggal dunia. Tapi sebelum tu Van de Ven pernah janji dengan kawan dia ni yang dia akan sampai ke top level dalam bola sepak. Bila sampai Spurs, which is klub paling besar yang dia pernah join setakat ni, dia pilih nombor 37. Sebab tu nombor favourite Dimitri tu sendiri. Sebab tu aku cakap, ni dah bukan cerita pasal kawan makan kawan ke apa, ataupun setia dengan kawan ke apa. Ni definisi sebenar, kawan sampai mati. 8 Ogos 2023, Mickey Van de Ven sah jadi player Tottenham. Lepas sign kontrak 6 tahun, through transfer fee lebih kurang 43 juta pound. Masa tu, dia jadi antara player yang awal-awal bila Ange Postecoglou sign dengan tim. Bila manager dari Australia tu sampai ke London. Waktu tu, memang nampak yang Ange memang nak solidkan backline Spurs. Sebab setahun sebelum tu, Spurs baru je invest jumlah yang lebih kurang sama waktu sign Cristiano Romero secara permanent. Tapi, walaupun melibatkan transfer fee yang besar, macam mana pun, dia kena compete dengan banyak centre back yang ada kat Spurs waktu tu. Selain daripada Romero, ada Eric Dyer, Davinson Sanchez, and then kalau kata muka lama lagi, Ben Davies pun ada kat situ waktu tu. Memang dia kena compete. Tapi Van de Ven dapat survive. First season dia dekat Spurs, untuk individu, sukses. Dapat tolong Spurs habiskan Liga kat tangga kelima. Dia tutup musim 23-24 dengan status Tottenham punya Player of the Season. Bila masuk second season, Van de Ven ada struggle sikit dengan injury. Secara total, lebih 130 hari dia injured untuk musim lepas. Tapi still, macam yang korang tahu, disebabkan dia lah juga, Spurs dapat tamatkan penantian untuk julang Major Trophy dalam tempoh 17 tahun. Lepas kalahkan Man United dekat final Europa League. Kenapa aku cakap sebab dia? Bila kau fikir-fikir balik, final Europa League hari tu, dia punya goal line clearance tu, benda tu mungkin akan jadi lain kalau dia tak ada kat situ. Momen yang betul, timing yang betul untuk dia ada kat situ, and dia dapat clearkan bola tu. Benda ni aku rasa bukan fans MU je. Yang bukan fans MU pun mungkin geram juga. Yang fans MU mungkin akan frust sebab kalau dia tak ada kat situ, mungkin MU dapat skor. Tak adalah Spurs menang Europa League tu. Kan ada orang tak selesa bila Spurs menang Europa League hari tu. So far, aku rasa Van de Ven memang antara player yang paling penting untuk Spurs. Tak kisahlah zaman Ange Postecoglou ke, zaman Thomas Frank ke, sama je. Cuma ada dua benda yang aku rasa Spurs and dia sendiri kena jaga untuk proceed lagi jauh. First, aku rasa Spurs kena kurang-kurangkan lah rely kat Mickey Van de Ven punya ability ni. Tak kisahlah dia punya speed ke ataupun dia punya header untuk gol. Sekarang ni pun, pada time aku tengah cakap ni, Van de Ven bila kau tengok, dia top scorer untuk Spurs season ni. Macam Kolo Muani baru sampai. Habis Richarlison, Roberto Solanke, ni semua bukan nama-nama kecil untuk seorang striker. Tapi, so far, tak cukup deliver lagi untuk Spurs. Bila dah perasan Van de Ven yang top scorer diorang ni, aku rasa aku faham kot kenapa Richarlison betul-betul celebrate gol hari tu. Susah ni nak dapat aku rasa. Second, Van de Ven ni kena elak daripada kena major injury. Dalam 2 season terakhir, 5 kali dia terpaksa rest sebab hamstring injury. Hamstring injury ni semua orang faham, once dah kena akan mudah nak datang balik. Even Spurs sendiri pun obvious struggle bila Van de Ven lama tak ada masa season lepas. Cuma pada time aku borak ni, terbayang-bayang lah gol dia yang itu hari masa Champions League hari tu, solo daripada bawah pergi depan. Ingat dia Son Heung-min ke apa? Tapi itulah aku cakap, memang dia boleh score, memang dia ada speed. Tapi kalau team nak bergantung kat centre back untuk dapatkan gol, payahlah macam tu. Striker tak buat kerja, nak tunggu centre back. Centre back ni pula injury punya record tak berapa cun. Bahaya. Tapi rasa-rasa korang, berapa lama dia akan stay kat Spurs? And even kalau dia belah, klub mana yang dia pergi? Tak payah cerita luar. Kita fikir dalam Premier League tu sendiri. Centre back Belanda, ada speed, game reading pun not bad. Boleh jadi. Lepas Liverpool terlepas Mark Gay tu hari, silap-silap kerja Mickey Van de Ven, Virgil van Dijk pun kau tak tahu berapa lama. Tak silap lagi 1-2 season je kat situ. Ke kau nampak dia akan pergi klub lain?